Tak tahu ya ada manusia macam ni. Aku parking motor dekat sini. Dia suruh galikan motor aku. Ni motor dia. Tadi motor aku parking kat sini. Now motor aku kat sini. Okay, dia suruh aku parking. Dia suruh aku galikan. Ada manusia macam ni Okay, lepas tu aku nak carilah parking ni ada ke? Ada ke nombor flat dia? Ada ke nombor flat dia? Ada ke nombor flat dia? Ini flat tau, bukan apartment. Ini flat guys. Ini bukan apartment. Note, tak ada. Tak ada nombor flat dia pun. Dia suruh aku galikan semata. Dia panggil bapak aku. Dia panggil bapak aku suruh galikan tau. Sekarang tak ada nombor flat. Ni bukan apartment kau nak suruh galikan. Aku sumpah tak puas hati. Aku memang nak tanya apartment ni. Mana nombor flat? Tak ada, nombor flat tak ada. Umum dah. Yang lain semua parking situ boleh je. Orang lain semua boleh parking sini. Parking bebas lah. Kenapa dia nak suruh aku galikan? Manusia jenis apa ni